Hadis ke-27, tanda kebaikan dan dosa. Daripada Sayyidina An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan itu ialah berakhlak mulia. Dosa itu pula ialah sesuatu yang menimbulkan keresahan dalam jiwa dan kamu tidak suka diketahui oleh orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Daripada Sayyidina Wabisah binti Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, adakah kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan? Aku menjawab, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanyalah hati kamu sendiri. Kebaikan itu ialah perkara yang membawa ketenangan jiwa dan hati kamu. Dosa itu pula ialah sesuatu yang meresahkan jiwa dan menimbulkan keraguan dalam dada, walaupun orang ramai memberi pandangan berbeza denganmu. Hadis Hasan. Kami meriwayatkannya dengan sanad Hasan daripada dua kitab musnad, masing-masing merupakan karangan dua imam hadis, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi. Pengajaran hadis. 1. Akhlak mulia adalah petunjuk kepada suatu penilaian terhadap ketinggian peribadi seseorang. 2. Akhlak mulia adalah perkara yang paling berat di neraca timbangan amalan. 3. Dosa menyebabkan hati orang yang beriman gelisah dan resah. 4. Keruntuhan akhlak mendorong kepada kemusnahan bangsa dan kehancuran tamadun sesebuah negara. 5. Wara' adalah sifat mahmudah yang dituntut pada hati seorang hamba.